Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, pagi ni saya berada di hutan belakang jalan Sungai Tarum ni. Dan tajuk pagi ni iaitu kehidupan manusia dengan seni. Perkataan yang saya tulis, mu satu togo sono mu togo. Aidah Apollo, Isukumar Nuryanikur Pinandul Jalis. 50 tahun dulu saya dengan 2 orang kawan, 3 orang selalu menyebut perkataan ini. Sehingga sekarang saya dan kawan saya sudah tua. 3 orang ni sahaja yang faham apa maksudnya. Jadi, waktu saya tingkatan 6, dalam kelas sastra, ada satu subjek yang mengulang vokal dan ada lagi satu subjek mengulang konsonan. Subjek tu saya ingat satu baris daripada hari belajar sampai sekarang. Dia kata, kuku kakiku ku kikis kikis. Lepas tu gapo tak ingat lah. Jadi sangat menarik kerana dia ulang huruf K. Jadi sekarang pun ada bunyi lagu Arab tap 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 tap. Jadi menjadi permainan seperti orang Arab fi'il dalam bahasa Arab. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Oleh kerana demikian, masa tu saya dapat lesen huruf L. Lesen mutu, lesen L. Saya pun reka sendiri. Saya nama Lukman. Jadi L tu Lukman, lari, laju, laju, lalu, langgar, lembu. Kawan-kawan pun suka. Saya pun selalu ulang. Bila kenapa tak buat lesen besar lagi, saya pun ulang. Huruf L tu Lukman, lari, laju, lalu, langgar, lembu. Setelah saya keluar universiti, saya dapat kerja, dapat beli kereta. Kereta Edi Resort. Dan betul-betul langgar lembu. Dan isteri saya masuk kaca dalam mata, kena pergi hospital. Jadi saya sudah dapat apa yang saya selalu ulang. Dan apa-apa yang diulang oleh siapa saja dia akan dapat. Kerana dia dikira mendoakan apa yang dia kata. Ada orang nyanyi, dia kata aku orang hina, aku orang hina. Dan kehidupan dia jadi seperti orang hina. Ada orang nyanyi, musnahlah segalanya, putus harapan, maka kehidupan dia pun tak naik-naik. Apa yang dia buat selalu musnah. Jadi Allah Ta'ala sebut, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Wahai manusia, apakah kamu menyangka kami jadikan kamu main-main, sia-sia, dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Ada satu cikgu, dia sebut 8 perkataan, iaitu kerongkong, kemudian kongkong. Kongkong ni mengawal. Kongkang, kongkang ni monyet, primat. Kangkang, kangkang ni buku kaki. Kangkung, kangkung ni sayuran. Kong kali kong, tipu. Dan banyak lagi kong. Kemudian dia sebut lagi. Dia tidak terangkan dulu. Dia sebut dulu. Dia cuba tanya berapa perkataan yang ada dalam ayat ini. Lalu dia sebut. Krong kong 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 kang 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 kong king kong kong kali kong. Jadi tak ada orang yang dapat sebut berapa. Cuma itu permainan bahasa. Tetapi dalam hidup seharian yang sebenarnya, seolah-olah kita manusia tidak pernah dibenarkan untuk bermain-main.
Sehingga apa yang kita sebut sebagai bermain-main untuk senyum gembira, tiba-tiba kita menjadi menderita, menjadi sakit. Seperti tadilah Luqman langgar lembu, tiba-tiba betul-betul melanggar lembu dan mampulah lembu itu, dan susahlah saya sehingga baiki kereta hampir RM4,000. Marilah kita kembali kepada Allah, kerana tujuan Allah Ta'ala jadikan manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk bermain. Ini terima kasih kepada saudara yang hadir, Muhammad Khairul Izzuddin, Azhar Ismail, Ahmad Tashmi Ali. Semoga semuanya selamat. Sekianlah sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.